Bulan puasa, bulan yang dikatakan ulama adalah bulan yang semua amalan kebaikan kita digandakan 10 kali ganda. Kalau sebelum ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf hanya dapat satu pahala sahaja. Tetapi pada bulan Ramadan, satu huruf digandakan 10 kali pahala. Kalau kita baca perkataan Bismillahirrahmanirrahim sahaja, ada 17 perkataan. Kalau sebelum ni kita dapat 17 pahala kebaikan. Tetapi ibu ayah sekalian, pada bulan Ramadan digandakan 10 kali pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sahaja dapat 170 kali pahala. Jadi ibu ayah sekalian, untung kata untung kalau hari ni kita sama-sama baca Al-Quran, kita sama-sama mendengar kalimah suci Al-Quran. Untuk apa tujuan kita? Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pahala ini akan bantu kita di alam kubur, pahala ini akan bantu kita di alam mahsyar kelak, insya-Allah.